Salam sejahtera saya ucapkan kepada para guru dan rakan-rakan sekalian. Patak tumbuh, hilang berganti. Perjuangan bangsa tetap di hati. Biar rebah jasad sendiri. Semangat juang tidak akan mati. Nama saya Anshita Indiran dari kelas 5 Bialan. Saya gemar membaca buku kerana setiap buku membawa saya mengembara ke dunia dengan penuh ilmu, pengajaran dan pengalaman baharu. Buku yang telah menarik perhatian saya ialah Panglima Hitam, penjuang luar biasa dari negeri Kedah Darul Aman. Buku ini ditulis oleh Nil Shamir dan diterbitkan oleh Oscar Book International. Buku ini mengandungi 87 muka surat yang syarat dengan kisah perjuangan, keberanian dan semangat cinta akan tanah air. Buku ini mengisahkan tentang seorang perjuangan tokoh hebat, iaitu Panglima Hitam yang bangkit menentang penjajah Siam di negeri Kedah. Pada waktu itu, rakyat Kedah hidup dalam ketakutan akibat kekejaman PHC yang menindas dan menyeksa mereka. Keadaan ini menimbulkan rasa marah dan sedih dalam diri Panglima Hitam. Lalu, beliau tampil sebagai seorang wira yang berani untuk membela rakyat dan mempertahankan maruah negeri. Tema utama buku ini ialah keberanian dan semangat patriotisme dalam mempertahankan tanah air. Panglima Hitam menunjukkan bahawa seorang pemimpin sejati bukan sahaja berani, malah sanggup berkorban demi kesejahteraan rakyat. Tema ini sangat penting kerana ia mengajar kita bahawa keamanan yang kita menikmati hari ini bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah, tetapi hasil daripada perjuangan orang-orang terdahulu. Selain itu, buku ini juga menyampaikan mesej bahawa kita perlu bersatu padu untuk mencapai kejayaan. Dalam cerita ini, kejayaan menewaskan PH Siam bukanlah hasil usaha seorang individu semata-mata, tetapi hasil kerjasama antara Panglima Hitam, Panglima Yaakob, Panglima Harith serta pembesar seperti Tengku Enom Bendara dan Dato' Temenggung. Hal ini menunjukkan bahawa perpaduan merupakan kekuatan hasil usaha menghadapi cabaran. Seterusnya, mesej penting lain ialah kita tidak boleh berdiam diri apabila berlakunya ketidakadilan. Panglima Hitam tidak memilih untuk berdiam diri walaupun nyawanya terancam. Sebaliknya, beliau bangkit menentang kezaliman demi membela rakyat. Mesej ini sangat relevan dalam kehidupan kita kerana kita perlu berani mempertahankan perkara yang betul walaupun berhadapan dengan kesukaran. Dari segi nilai murni, terdapat banyak nilai yang dicontohi dalam buku ini. Antaranya ialah nilai keberanian yang jelas ditunjukkan melalui Panglima Hitam dalam setiap pertempuran. Selain itu, nilai kesetiaan dapat dilihat melalui watak kepada Tengku Enom Bendara dan Dato' Temenggung. Setia kepada Sultan Kedah walaupun terpaksa berpura-pura bekerjasama dengan PH Siam. Nilai kerjasama juga amat ketara apabila semua watak berganding bahu untuk mencapai matlamat yang sama. Selain itu, nilai kebijaksanaan juga ditonjolkan melalui strategi yang dirancang untuk menewaskan musuh. Panglima Hitam dan rakan-rakannya tidak bertindak secara terburu-buru. Sebaliknya merancang tetapi dengan teliti sebelum menyerang. Hal ini menunjukkan bahawa sesuatu dalam perjuangan bukan sahaja kekuatan tetapi fizikal, tetapi juga kebijaksanaan dalam membuat keputusan. Jika saya kaitkan cerita ini pengalaman saya akan menyedari bahawa walaupun saya tidak menghadapi peperangan seperti dalam cerita ini, saya tetap perlu mempunyai semangat yang sama dalam kehidupan saya.
Sebagai seorang murid, saya perlu menghadapi cabaran dalam pelajaran. Tidak mudah berputus asa dan berusaha untuk mencapai kejayaan. Dari segi gaya bahasa, penulis menggunakan bahasa yang mudah difahami tetapi menarik. Penulis berjaya menghidupkan suasana cerita dengan menggunakan dialog dan gambar jelas. Pembaca dapat merasai ketenangan, kesemangat dan kesedihan dalam kehidupan kita. Hal ini menjadikan buku lebih menarik dan tidak membosankan untuk dibaca. Kesimpulannya, buku Penglima Hitam Penjuang Luar Biasa dari Negeri Kedah Darul Aman sebuah karya yang sangat menarik dan dapat pengajaran. Saya mengesyorkan buku ini kepada semua rakan kerana dapat nilai positif. Sekian, terima kasih.